Guys, ini sambungan 10 perkara yang kanser paling suka, part 2. Keenam, terlalu banyak terdedah kepada matahari. Cahaya UV yang berlebihan boleh merosakkan sel kulit dan meningkatkan risiko kanser kulit. Ketujuh, makanan berkulat. Jangan buang bahagian kulat saja, kerana makanan yang dah berkulat mungkin mengandungi aflatoksin yang sangat berbahaya kepada hati. Kelapan, makanan hangus dan dibakar berlebihan. Bahagian yang hangus mengandungi bahan yang boleh meningkatkan risiko kanser jika diambil terlalu kerap. Kesembilan, produk harian seperti shampoo, lotion, sabun, mandi, facial, makeup, ubat gigi dan banyak lagi yang boleh tembus ke dalam kulit kita jadi kanser. Benda yang baik tak murah, benda yang murah biasa tak sihat. Ke-10, udara sekitar kita seperti cat rumah, perabot, benda elektrik, pakaian, kereta dan banyak lagi yang bau harum benda baru. Semuanya ada kandungan menyebabkan kanser. Ingat guys, kanser bukan disebabkan satu makanan atau satu tabiat ataupun satu benda saja. Biasanya hasil gabungan gaya hidup yang kurang sihat dalam jangka masa yang panjang. Jaga pemakanan, kekalkan berat badan yang sihat, aktif bergerak dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Daripada 5 perkara ini, yang mana satu anda rasa paling susah nak elak? Tulis di ruang komen.